KLKA. Super Kisah Johara Power Up bersama Aflin Syauqi. Padia. Mai. Sayok bayam. Bang. Hai, Ayam kat mana? ayam. Ayam. Ayam sebelah. Sebelah ayam. Mael. Bang. Ah. Bang nak apa bang? Sorry, Mael nama? Mael? Siapa? Tak kenal Mael siapa. You siapa Tapi tadi cakap ayam. Saya. Saya nak beli ayam. Tak, nama saya Ayam. Oh, ayam. Ayam legend. Kita ni sebenarnya nak buat kenduri. Kita tengah cari ayam. Okey. Ayam kalau boleh nak 20 ekor. Okey. Siap potong tepi. Okey, saya boleh introducekan lah pada ayam-ayam yang you nak. Kita ada Jerry. Ada Tom. Ada Michael. Ayam-ayam ni semua memang dia seloknya you berhubung dengan dia dulu sebelum sembelih lah. Yeah. Ayam kampung? Dia supplier lah. Ni adalah cara untuk kita macam you pernah tengok korban kan? Benar. Korban sebenarnya cara betul kita berkawan dengan kambing dulu. Bila kita korban dia macam dia menyerah. Redha, dia menyerah diri. Oh, so kita kena kawan dulu. Kawan dulu. I nak kenal dengan Michael? Michael. Boleh. Michael ni juara ayam tinju lah. Dia juara. Macam MMA tapi ayam lah. Tapi ayam. Betul. Habis berapa dia? Kalau sekilo berapa dia? Dia tengoklah kalau dia training ke tak. Kalau dia tak training mungkin lebih sikit pasal lemak lebih sikit. Kalau dia macam dia dah training tu semua daging je. Oh, ya ke? Daging ada. Tak sedap, kerat, masa sangat. Kalau yang ayam kampung kecil-kecil. Yang ayam kampung Goreng kecil-kecil. sedap ayam kampung. Ayam kampung ni kita tanya orang sebelah. Mael. Ayam kampung kecil-kecil. Abang Kita nak tahu kampung mana dulu. Kampung. Kampung Pandan. Kampung mana mahal? Pasal dia ayam tu duduk dalam town. kampung tak. Dia kampung baru mahal lah. Betul. Dia pun ni kuat sukan. Kamu Bandan hantar lah dekat dalam kompleks sukan kamu Bandan. Betul. Dia tu beza dia lah. Oh, itu beza dia. Berapa jenis ayam semua ada ni? Banyak. Banyak. Berapa harga ni? Kita nak beli ni. Tadi awak cerita je ni. Sorry, kita tak jual. Kita bagi tahu harga saja. Super Kisah Johara hanya hiburan semata-mata.